kau ni Dian tanya aku pula. Akak tak boleh kita buat treatment yang baik kat sini. Aku nak yang paling mahal sekali. So hari ni akak datang untuk masalah apa? Masalah kulit kepala. Sebab kulit kepala akak ni ada kelimomo. Okey. So tujuan akak datang ni, akak nak suruh awak check apa treatment yang paling mahal kat sini supaya kelimomo akak tu hilang. Oh, treatment paling mahal? Yes. Okey. Sebenarnya kita kena check dulu tau. Apa-apa pun kita check dulu kulit kepala. Nanti saya bagi tahu treatment apa yang sesuai dengan akak. Kita Baik. customize nanti. Baik. Akak bermasalah rambut akak ni semenjak akak color rambut akak. Akak ada pergi satu tempat tu salon tu. Color, lepas tu balik besoknya akak tengok kulit kepala akak dah mengetik, dah macam dia berkeping-keping dah. Bila sikat dia jatuh. Kan? Yang nampak dengan mata kasar kat sini. Lepas tu kat sini mata kasar pun kita boleh tengok ada kemerahan sikit. Okey. Itu mungkin bekas keruk kot. Gatal sangat kadang. Okey. Kulit kepala pun okey, so far dia okey, cumanya dia ada sedikit kuning, lepas tu ada kemerahan sikit. Okey. So yang ni kita nampak dengan mata kasar lah, kelumumu pun ada. Okey, so sekarang ni kita scan dulu. Aduh, akak, saya dah check dah tadi. So, sekarang ni akak punya masalah terbesar ni adalah ini bukan kelumumu tau. Ini dah masuk dah jadi kerumping. Macam mana akak boleh jadi sampai macam tu? Kau ni Dian tanya aku pula. Dah aku cakap aku pergi color rambut itu hari. Tiba-tiba jadi macam ni. Manalah aku tahu Dian. Itulah akak kesini. Tahu tak? Okey, faham. Okey, so akak sekarang selain pada tu ada juga macam kemerahan-kemerahan sikit tau. Ini memang kulit yang sensitif. Mungkin akak allergic dengan hair colour tu. Mungkin. Ini. Tengok tu dah macam sisi ikan dah. Takut kak, ini memang serius. So bila dah jadi tahap macam ni, kalau kita tak teruskan dengan treatment, dia akan jadi lagi katal, lagi sensitif. Betul. And then akak akan garu kan? Betul Dian, kadang-kadang ada masanya akak garu. Tapi macam mana? Dah gatal sangat ke dia lah garu kan? Tak boleh garu. Tak boleh Dian. Gatal sangat. Tak boleh. Akak tak boleh kita buat treatment yang baik kat sini. Aku nak yang paling mahal sekali. Akak macam ni. Treatment yang mahal tu tak semestinya yang sesuai dengan akak. Sebab treatment kita kat sini yang paling mahal dia untuk rambut gugur. Akak tak ada masalah rambut gugur. Ya betul, akak tak ada rambut gugur. Sekarang kulit kepala je ni. Ya. So yang ni untuk treatment ni kita akan bagi scalp RF sekali dengan hydro. Okey. Walaupun dia bukan yang paling mahal, tapi yang itulah treatment yang paling sesuai dengan akak untuk selesaikan masalah ni. Okey? Okey. Ni kita ingatkan akak balik. Ni yang before tadi. Kan bila tengok pun rasa macam takut kan. Before ni pun akak memang ada luka sikit. Okey. Ni after. Wah, lain dia punya clear dia clear. So boleh nampak yang besar-besar tadi tu, yang besar gila tu dah tertanggal semuanya. Dah tertanggal dah. Okey, tapi kemerahan ni dia still akan ada lagi sikit-sikit lah. Sebab dia baru saja kita baru lepas buat treatment kan. Betul. Sini pun sama juga. Ni yang sisa-sisa dia lah. So akak so far macam mana? Okey tak treatment ni? Okey sangat. Walaupun dia bukan treatment yang paling mahal. Betul lah. Macam terperanjat ni. Ingatkan yang paling mahal tu yang paling baik tau. Rupanya yang tak mahal pun boleh dapat perawatan yang baik, yang elok macam ni kan. Rasanya lepas ni akak kena datang lagi lah buat. Kena datang lagi buat lah. Betul. Sebab apa kan, treatment yang mahal dia tak semestinya the betul best lah dia. kita. Ingatkan paling mahal tu paling terbaik rupanya tak juga. Betul. So yang kita kena nak buat kat sini tu, sebab tu kita scan dulu before. So kita nak make sure problem tu dia dengan solution dia sama selari. Jadi orang kata walaupun treatment ni bukan yang paling mahal, tapi sekurang-kurangnya akak dapat selesaikan masalah akak juga. Dan kalau saya ambil juga akak punya RM500 hari ni, saya tak kira lena kak. Akak pun tak kira lena juga. Kan? So yang ni saya bagi kat akak. Wah, tu apa pula tu? Yang ni hair cream yang tadi kita pakai kat sini tadi tu. So yang ni hair cream ni akak pakai, make sure pakai setiap kali lepas cuci rambut. Boleh je nak senang dengan conditioner yang ada. Tapi kalau saya kan, saya memang akan pakai yang ni je. Okay. Boleh. Terima kasih lah. Brand Inaya Brand Inaya. Boleh cuba lepas ni. Bestnya.